Ini Isra, dulu presenter, dulu wartawan berita. Sekarang dia jadi atlet memanah berkuda. Dan yang menariknya dalam trip aku ke Yala, Thailand untuk DAF Thailand 2026, bukan Isra seorang yang aku jumpa. Ada Faizal Tahir, gemuruh jiwa jadinya. Tapi ada satu lagi sosok popular dalam dunia memanah berkuda ini, John Bear, atau nama sebenarnya Izul. Sukan ni bukan calang-calang sebab selain memanah dan berkuda memang mencabar dari fizikal dan kemahiran, kedua-duanya juga mempunyai kedudukan istimewa dalam tradisi Islam sebagai aktiviti yang dikaitkan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi persoalannya, macam mana Isra boleh sampai ke sini? Dulu dia merupakan wartawan dan penyampai di Astro Awani. Selepas dia resign, dia cuba sesuatu yang baru. Disebabkan dia memang suka haiwan, John Bear memperkenalkan Isra kepada Cikgu Am di Jawi Equestrian Martial Arts Academy ataupun JECMA. Dan dari situ Isra mula berkhidmat di akademi ini sebagai penjaga kuda dan kerja-kerja lain. Akhirnya dia belajar berkuda, memanah dan mendalami ilmu agama yang berkaitan dengan sukan ini. John Bear pula mula mengenali sukan ini pada Januari 2020. Waktu tu dia terlibat dalam satu penggambaran di stable Ladang Merah, Melaka. Sukan ni katanya paling sebati dengannya, ala-ala perwira macam tu. Dan tiba-tiba Isra ajak aku ke Yala, Thailand. Bukan sekadar teman travel, tapi sebab Isra sendiri akan turun bertanding sebagai atlet memanah berkuda di DAF Thailand 2026. Dalam usia pertengahan 30-an, dan ini pula kejohanan pertamanya, so aku pun ikutlah sebab nak tengok sendiri kehidupan baru Isra ni. Jadi apa sebenarnya misi JECMA ke Yala? Bukan Isra dan John Bear saja. Turut bersama ialah atlet memanah berkuda wanita negara, ada Wiyatun-Nisa Azam Afif, anak Cikgu Am sendiri dan satu lagi bakat baru JECMA, Hufaz. Kehadiran JECMA kali pertama ke acara DAF di Yala ini, kita membawa matlamat untuk memberi pendedahan kepada kita punya atlet baru. Kemudian kita ada atlet senior yang sedang buat persiapan untuk pertandingan World Nomad Game pada bulan depan. Itu kita harapkan mereka akan dapat pengalaman yang baik kerana competition di sini ada ramai player yang berkualiti dan juga dia punya standard pertandingan yang agak tinggi. Jam 1 pagi kami bertolak dari HQ JECMA di Batang Kali menuju ke Yala. Sebelum gerak, Isra sempat bawa aku ronda tengok kuda-kuda di JECMA. Ini kita punya kuda jantan. Nama dia Khalif. Khalif ini sejenis pacukan Arab Tule dan juga Anglo. Kita ada 4 kuda betina di sini. Di sini nama dia Suzy. Dia antara dalam kalangan ni dia paling tua lah. Senior. Ex racehorse pernah masuk paper champion. Ini nama dia Luhai. Kuda betina juga. Ini kuda KK ataupun ini kuda kecil lah. Ini Haizu pun kuda betina juga. Nama dia Saka. Pangai. Pasal dulu dia membesar, menurut kisah ni dia membesar dengan sekumpulan lembu. So, bila dia dah besar baru JECMA ambil dan train dia. Ada perangai lembu sikit. Lepas tu semua naik van dan perjalanan pun bermula. Kami berhenti sekejap untuk solat subuh di Masjid Al-Hamidiyah Gerik. Kemudian terus menuju ke sempadan Betong. Sampai di Betong lebih kurang 7.30 pagi. Alhamdulillah. Perjalanan kita dari Hulu Rening sekitar jam 1.30 pagi tadi dan sekarang kita sudah memasuki wilayah Kingdom of Thailand dan kita akan meneruskan perjalanan kita sehingga ke Panang Sata Yala. InsyaAllah semoga perjalanan kami dipermudahkan dalam keadaan yang hujan turun di pagi yang berbahagia. Lepas cop pasport, kami breakfast dulu dekat gerai tak jauh dari checkpoint. Kalau korang nak ke Yala, satu benda penting, pastikan ada SIM card Thailand. Sebab bila dah masuk sini, jangan terlalu berharap roaming Malaysia. Lepas lebih 2 jam perjalanan dari Betong, akhirnya kami sampai di venue DAF Thailand 2026 DND Horse Mountain di Banang Sata. Tapi kami tak lama di sini.
Kami terus bergerak ke Pekan Yala, kira-kira 40 minit dari venue. Sebelum check-in hotel, kami makan dulu. Yala ni memang antara kawasan majoriti Muslim di selatan Thailand. Jadi nak cari makanan halal memang tak susah. Malam tu pula ada welcome dinner bersama penganjur dan semua kontijen. Dan dekat sinilah satu perkara menarik berlaku. Semua atlet akan dapat seekor kuda untuk pertandingan. Kuda tu dipilih melalui undian. Dah dapat, memang tak boleh tukar sesuka hati. Pilih kuda ikut kelajuan, lepas tu undi dapat kuda yang mana. Semuanya bergantung pada nasib. Tapi sebelum pertandingan, atlet masih diberi peluang untuk test kuda masing-masing. Kalau tak serasi, masih boleh tukar. Jadi, sesi test kuda Jack Ma pun bermula. Ada Wia, Hufaz, John Bear dan Isra, semuanya cuba sesuaikan diri dengan kuda masing-masing. Dan nampaknya semua puas hati. Saya suka style saya. Cikgu Am pula terus beri tips dan tunjuk ajar kepada anak-anak buahnya supaya semuanya lebih bersedia menghadapi pertandingan. Tapi latihan belum habis. Mereka kemudian bergerak ke NRD, Perhampiran Museum Bandar Yala, untuk satu lagi sesi latihan. Kali ini memanah. Lepas memanah, barulah kami kembali berehat sebab esok hari pertandingan sebenar. Dan untuk Isra, ini bukan sekadar perjalanan ke Yala. Ini adalah kejohanan pertamanya sebagai atlet memanah berkuda. Jadi, boleh ke Isra dan skuad Jack Ma hadapi cabaran sebenar di DAF Thailand? Kini tiba masa untuk misi sebenar. Untuk Isra, DAF Thailand 2026 merupakan kejohanan memanah berkuda yang pertama. Tapi dia datang bukan semata-mata untuk mengejar kemenangan. Sebaliknya, ini adalah ruang untuk self-exploration dan self-improvement. Sebab dalam memanah berkuda, bukan sekadar kena pandai memanah. Kena belajar mengawal kuda, kawal emosi, fokus pada sasaran dan pada masa yang sama, percaya kepada diri sendiri. Tapi bagi John Bear, Hufaz dan Adawiyah, mereka memang datang dengan misi untuk pergi all out. Hari pertama bermula dengan acara Hungarian. Adawiyah menjadi atlet pertama Jack Ma yang turun beraksi dengan kudanya Kobe. Dan dari awal lagi, jelas dia bukan datang sekadar untuk mencuba. Kemudian giliran John Bear bersama kuda stallion bernama Winner. Gaya di atas kuda pun dah nampak macam seorang pemenang. Hufaz pula nampak tenang bersama Milo. Dan untuk Isra bersama kudanya Haidar, inilah detik pertama yang dia merasai sendiri tekanan kejohanan sebenar. Hari pertama tamat dengan Adawiyah mengungguli saingan wanita. Sementara atlet lelaki Jack Ma pula terus mengumpul pengalaman untuk cabaran seterusnya. Hari kedua menyaksikan acara raid ataupun serial. Dan kali ini, semua kembali ke gelanggang dengan misi masing-masing. Adawiyah sekali lagi menunjukkan aksi yang konsisten. John Bear pula tampil lebih baik berbanding hari pertama. Hufaz terus menunjukkan tunggangan yang kemas dan panahan yang membanggakan. Dan Isra, dia juga menunjukkan peningkatan. Panahan lebih baik, tunggangan lebih yakin dan yang lebih penting, dia mula memahami apa yang diperlukan untuk menjadi seorang atlet. Bagi Cikgu Am, kesemua atlet Jack Ma yang turun di DAF Thailand 2026 sudah memberikan yang terbaik. Saya bersyukur mereka semuanya selamat. Saya berpuas hati mereka semua bagi komitmen daripada mula sehingga saat akhir. Mudah-mudahan mereka juga akan menjadi antara penggerak ataupun membantu dalam kita nak mengembangkan seni memanah berkuda ni di Malaysia, insyaAllah. Saya punya pandangan kepada perkembangan memanah berkuda berdasarkan apa yang berlaku pada hari ini. Saya melihat Thailand khususnya Yala ini, mereka meletakkan satu investment yang cukup besar untuk penyediaan prasarana, fasiliti, kuda, tenaga mahir. Nampaknya Malaysia yang pada asalnya adalah pemula kepada sukan memanah berkuda di Asia Tenggara ni, sekarang berada pada graf yang agak mendatar berbanding Thailand dan juga Indonesia. Jadi saya berharap dan saya mendoakan badan yang bertanggungjawab kepada
pembangunan sukan memanah berkuda di Malaysia, membuat satu perancangan, satu blueprint dan juga gerak kerja yang lebih agresif. Macam mana nak dibuat itu, kita serahkan pada mereka. Di peringkat JMA sendiri, kita cuba mengekalkan kita punya momentum dan juga usaha melahirkan bakat-bakat baru dan juga meneruskan kemampuan dan juga kemahiran bakat-bakat yang sedia ada. Wallahualam. Perancangan kita Malaysia Horseback Archery Federation, kita akan cuba untuk mengadakan aktiviti seperti ini. Sebab biasa sebelum ni kita ada buat juga, tapi kita mungkin kurang berjaya lah untuk menarik perhatian masyarakat awam untuk datang. Sebab biasa kalau kita buat biasanya di kalangan kelab-kelab memanah berkuda saja. Tapi kalau kita buat skala festival seperti ini, insya-Allah kita akan dapat, orang kata, memberi pendedahan, pengetahuan umum lah kepada masyarakat awam di Malaysia tentang sukan memanah berkuda. Jadi antara planning yang terdekat ni mungkin kita cuba melakukan ataupun mengadakan festival seperti inilah di Malaysia. Dan keputusan akhirnya, Adawiyah bukan sahaja memberikan aksi terbaik sepanjang kejohanan, dia dinobatkan sebagai juara keseluruhan wanita DAF Thailand 2026. Satu pencapaian yang cukup membanggakan buat Jack Ma dan Malaysia. Dan bagi aku, perjalanan ke Yala ini mengajar satu perkara. Dalam sukan, tak semua orang bermula dengan impian untuk jadi juara. Ada yang bermula kerana nak mencuba, ada yang nak keluar dari zon selesa, dan ada yang cuma mahu lihat sejauh mana mereka boleh pergi. Kepada korang yang serius nak menjadi atlet atau sekadar nak explore sesuatu yang baru dan improvekan diri sendiri, Jack Ma boleh jadi tempat untuk korang bermula. Sebab di hujung panah, bukan sekadar sasaran yang kita kejar, tapi versi diri kita yang lebih baik. Ini di hujung panah. Sampai jumpa di perjalanan seterusnya.